Okey, dah sampai dah. Tak tahulah ada lagi ke tak ada. Ada. Ada lagi. Hasil mantap baru. Ni apa kena? Air macam. Dia punya dalam. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali kita di dalam Sarut Channel 88 Carry. Alhamdulillah sahabat, pada hari ini saya jadi pelancong sahabat. Dekat pantai Kelanang ni sahabat. Sekarang saya berada di pantai Kelanang. Dan ni lah pantai dia. Berbatu-bata, batu-batu, batu bom ni. Dan sebenarnya saya dah pasang pukat dah sahabat. Dan saya pun dah kena sidai 2 jam kat sini. Dah kena sidai sahabat. Saya pasang ke depan tu je pokok tu, tarik sampai ke pokok ni. Lepas tu sana ada satu lagi lah jaring yang saya pasang. Tapi sekarang kita tak boleh tengok lagi. Itu pasang-pasang betul pun dah dalam dah. Tapi sekarang memang dah lepas kepala dah dalam ni. Untuk air surut nanti lah saya baru tengok lah. Okey lah, tak tahulah. Kita ni jadi pelancong. Rupa-rupanya kat dalam ni je pun, dekat dalam, dekat depan ni je pun sahabat. Dia punya dalam dia paras dada sahabat. Cakap mak Dato', paras dada depan-depan ni je. Tapi tak tahulah hasil dia macam mana. Ini pada santai-santai je sahabat. Saya sampai dah bakar dah sahabat. Tapi bukan bakar ikan, bakar gitu-gitu je. Sana ada orang mandi dah sahabat. Adik Nek. Tetap ada kan? Okey lah, jom. Pada aktiviti ni saya jalan-jalan je lah, bawa anak dengan isteri lah. Itu je ke? Ni ikan saya. Saya dah cari dah tadi, tapi tak boleh buat video. Kau ikan senangin kasar-kasar je lah. Dan seekor ketam lah. Ombak besar. Ada jugalah. Saya letak kat sini. Tapi ombak besar. Air tak surut lagi, jadi tak boleh buat apa. Mungkin saya akan ni lah, bakar lah ketam tu nanti sahabat. Lauk ada? Lauk ada banyak. Jadi kita santai-santai je. Lauk banyak ni. Okeylah. Selamat Hari Raya juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang kita lakukan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahabat. Itulah raya korban mau saya tak buat video lah. Jom saya teruskan dengan apa ni, aktiviti mencari ikan lah sahabat. Okey sahabat, testing. Kita cuba turun. Dan saya ni pakai ni lah, pakai kepala lah sahabat. Mana-mana kalau ada nampak sampah-sampah tu, biasalah sahabat. Dia memang kejadian sampah tu memang macam tu. Mantap padu. Okey tak? Okey ya? Okey. Buat. Nampak. Nampak kan? Anjir pun nampak. Mantap padu. Anjir sini kan?
Okey lah sahabat, jom bismillahirrahmanirrahim. Kita turun. Ada ke? Tak tahulah. Air macam dah surut dah. Macam dah surut. Jap. Dalam juga ni. Ni ada batu sahabat. Saya kena pelan-pelan. Tak boleh laju-laju. Hei, mantap aduh. Memang payah sikit. Kalau ke pantai biasa saya main tu senang. Ini pantai kita mengunjung, susah sikit lah. Okey dah, dah okey dah. Okey, jom kita teruskan. Alhamdulillah saya dah melepasi batu-batu ini semua. Sini-sini je pun dalam sahabat Dalam Hop. Nampak? Dalam. Kalah pantai saya ni. Pantai yang biasa kita main tu kalah. Ni dalam tu. Ya Allah ya Tuhanku. Dalam depan ni je. Dia punya dalam. Ada apa? Ada. Mantap padu. Ada lah. Depan ni je pun ada sahabat. Ikannya. Alhamdulillah. Ada seko-seko ada lah. Tapi Mak Datuk ni, pantai ni tak boleh buat main ya. Dalam tu. Banyak lah. Ikan banyak. Aduh. Adalah tulang-tulang. Buka lah sahabat. Daripada kita tunggu, sementara kita menunggu air surut Ada sebenarnya. Ada. Mulus. Bangun. Ini pun dah cukup. Tak payah pergi dalam rasa depan-depan lagi. Dalam betul. Saya ingatkan cetek je. Saya tak pernah main sini. Rupanya para dada. Tak ada Udang tak ada udang. Ada udang. Ada udang. Wih, ada tu. Senangin pun ada. Alhamdulillah. Patutlah dia orang berjala mantap. Dalam semakin dalam. Mana dalam-dalam. Saya pasang cetek je. Apa tu? Udang sahabat. Udang. Wih. Ada udang. 2 ekor. Mantap. Ada ni. Udang. Astaga. Tepi je udangnya. Mantap sahabat. Okey ke tu? Ada lagi ke? Sudah bersampah. Kenapa ni? Gelama pun ada. Gelama ada macam-macam.
Ini macam sangkut ni, sahabat. Wih, ketam tu, ketam batu. Rupanya ada ketam batu. Pisau tak ada, ketam batu. La ilaha illallah. Tak boleh dekat dengan dia ni. Ui. Ada ketam batu Ni saya yang payah ni. Nak putar dah tak boleh Bolehlah kita bakar-bakar. Ush, Sekejap. Sabar. Masuk ke dalam ni. Betul-betul. Boleh. Boleh lah. Kita jadi pengunjung ni memang macam ni. Oi, apa lagi tu? Batu ni. Kawasan ni berbatu-batu bata. Payah. Ada ikan. Ni pun ada. Apa ni? Beranak pun ada. Ketam lagi. Banyaknya ketam. Macam mana aku nak kerjakan ketam ni? Ikut ketam lah. Macam mana? Weh, ketam. Tiga. Memang garang. Tak boleh Ada, jangan turun. Budak-budak tak boleh turun. Ayah dia pun dah parah dada dah. Wah, tak lah. Depan ni je ada barang. Wih, mantap apa tu besarnya? Todak pun ada Udang dah tak ada pula. Sana je ada udang. Udang dah lah. Tak ada, tak dapat. Ketam batu dapat 3. Tak. Ekor macam ni je lah, Cucuk. Okay, alright. Kita ada bakar-bakar pada petang hari ini. Air pun belum surut. Kita bakar dulu lah, sabar. Sabarlah. Nak buat jangan. Nak buat tak boleh lah. Tak buat juga. Belum. Jangan percayalah. Belum tu. Masih ada air gitu. Jangan percaya. Okey, mantap tu. Ini
Ini dia tahu. Ini tahu. Nanti jatuh nanti. Ya coba ya. Okey ya, dah ya. Belum. Udang goreng. Stop. Okey. Hitam satunya. Kau bagi aja. Kan? Dua orang hitam. Satu orang. Sini ya, Pak. Sini ya. Tak boleh. Dah, bagi mama satu. Mama memang. Tak boleh. Bagi mama satu lah. Saya sayang tak. Dah belah kan? Dua macam. Hitam. Hitam tak nak. Lah. Atas tu. Bawah. Mama sikit. Okey, jom. Tu depan sana sahabat. Kan tak tahulah ini ada lagi ke tak ada sahabat. Saya pun tak tahulah. Jari ni ke sana dan ke sana. Oh, lawanya. Cantiknya. Okeylah, saya lanjutkan dulu. Okey, dah sampai dah. Tak tahulah ada lagi ke tak ada. Ada. Ada lagi. Oh, senangin saja ah. Ini memang pot senangin lah sahabat. Mama dia mesti ada ni sahabat. Kalau anak dia ada, mesti mama dia ada yang besar-besar memang. Gerut. Oh, gasau. Gasau. Itulah, pelan-pelan lah. Apa tu? Oh, dia nyulung. Tak boleh. Buka je lah sahabat. Ini kalau dah kena ni memang mantap padu ni. Air dah surut dah sahabat. Dah surut dah. Tapi ini dalam lagi lah sahabat. Ada lagi sahabat. Oh, besar-besar. Mantap aduh. Uish, besar lah ikan tu. Apa tu? Besar ke tu? Oh, boleh lah. Ikan besia besar-besar. Ini ada order jugalah besia ni. Ada order lah kawan-kawan. Dia nak makan, terbagi je lah sahabat. Bosok besia. Oh. Apa tu? Macam gasak je. Apa tu? Ikan timah pun ada. Sedap ni goreng ni ikan sahabat. Ikan timah ni. Mantap ah. Mana jaring tadi ah? Tu dia ada. Buka dah hanyut lah. Benda banyak. Saya pula tak sempat.
Air dah pasang ha. Tinggal. Tinggal. Dah lama. Oh, ada lagi sahabat. Mantap padu lah. Oh, nampak sahabat. Nampak ke tu? Saya pun tak pasti. Saya mengharapkan nampak je. Pasir pun besar-besar. Ini masa air penuh ni sahabat. Masa saya bakar tadi, dah ada rezeki untuk saya. Kasar je tau. Lama bersih je. Boleh lah. Mantap padu, ada lagi Mak banyaknya. Banyak pula. Nak buka kat rumah je lah sahabat. Agaknya masa macam tak sempat je. Tak sempat ni. Anak dah nak balik lah. Balik lah. Pergi jauh, pergi dengan dia. Biasa lah. Habis duit tu. Aiskrim lah, itulah, ini lah. Ada. Semalam saya nak pasang rawai sahabat. Apa yang terjadi? Pantai ribut gila. Memang pertama kali lah dalam apa ni, sejarah hidup. Memang ribut tu. Pasir kat tepi laut tu, dia boleh tiup sampai naik atas apa darat tu. Iya. Lepas besar besiur ni. Besiurnya besar-besar. Tak tahulah guni ni ada lagi tak ada. Kalau tak ada habis. Tu ada nampak macam apa tu, pelampung tu dekat pukat tu. Itu saya punya lah tu. Itu dah berterabur lah tu. Banyak lah. Tak jalan sahabat. Tak jalan. Hasil mantap baru. Besar. Udang tak ada, udang. Aduh lah. Astagfirullahaladzim. Aduh, sabar. Ada ke? Tak ada. Ada ke? Terus balik ni. Ada. Ada lagi. Sana orang dah turun dah. Dalam-dalam dah turun dah. Ada. Tu buka saya sahabat. Bonus tak ada tepi ni. Ni apa kena ni? Dah kena kayu ke? Keras. Kayu pancang.
ujungnya. Panjang. Habis lah ni. Jarinya hanyut. Okey lah sahabat. Selesai dah. Pukat hanyut dah. Yang ni siapa punya tak tahu. Mungkin sahabat kita yang sebelah sana punya lah. Dia pun ada karau jaring juga sahabat. Jom, saya nak naik dulu lah. Hasil pun tak banyak sahabat. Kira hari ni jalan-jalan je lah. Okey lah sahabat. Saya dah selesai dah. Alhamdulillah sahabat. Nampaknya pada hari ini memang apa ni lah, saya rasa berpuas hati lah dapat apa ni, bersantai bersama anak dan isteri. Sebenarnya time saya turun memang air dah pasang sahabat. Jadinya itulah, kita pergi ke pantai yang lain untuk mencari sedikit lah sahabat. Okeylah sahabat, saya nak apa ni, siap-siap dan balik dulu. Sebenarnya dah nak maghrib lah. Kita akan buka lah ikannya nanti. Tapi rasanya saya bawa ke rumah sahabat. Sebabnya di sini kawasan dia, kalau dah petang dia memang agak sedikit bahaya lah. Sedikit bahaya. Apa tu kapalnya? Kapalnya. Okey, jom. Saya nak balik dulu dan nanti kita akan jumpa lagi.